Siapa yang tak dapat redeem ujian free hari tu, kena tengok video ni sampai habis. Tapi sebelum tu, korang letak dekat ruangan komen, reverse pra-diabetes. Korang dah raya sakan dah. Kuih raya, air manis, open house, bagai, semua dah bedal. Tak cukup dengan tu, serbu kedai kopi, aiskrim, kek, bagai pun tak kurang kan? So sekarang persoalannya, berapa paras gula dalam darah korang? Berapa paras random blood sugar? Berapa paras fasting blood sugar? Dan yang paling penting, berapa HbA1c, yakni glycosylated hemoglobin korang. Glycosylated hemoglobin ni adalah paras gula dalam darah kita untuk 60 hingga 90 hari yang lepas. Ia adalah ujian darah yang cek gula yang paling tak boleh tipu. Segala gula yang kita bedal in the past 60 to 90 days will be revealed dengan ujian darah ni. Maknanya, semua damage yang berlaku sepanjang bulan puasa, waktu buka puasa tu, sepanjang raya akan nampak dalam ujian darah ni. So, siapa nak test? Dr. Mala nak offer ujian darah free. 3,000 orang boleh dapat ujian darah ni secara percuma di mana-mana cawangan Alpro Pharmacy, iaitu ujian darah HbA1c, glycosylated hemoglobin. Tapi sebelum tu, korang tahu tak apa beza HbA1c dengan ujian darah random blood sugar? Random blood glucose ni, dia tunjuk paras gula waktu tu sahaja, macam result satu kuis kat sekolah dulu. Manakala HbA1c, dia menunjukkan purata tahap gula untuk 2 hingga 3 bulan. Ini macam prestasi persekolahan selama 2 hingga 3 bulan. Memang tak boleh ngelak. Tak boleh nak salahkan puding karamel semalam ataupun kek durian kemarin. Tak boleh. Kedua-dua ujian darah random blood sugar dengan HbA1c adalah penting. Tapi kalau ujian HbA1c dah tinggi, maksudnya ia bukan masalah baru. Ia adalah paras gula dalam darah dah tinggi ni dah lama. Siapa yang layak redeem ujian darah HbA1c secara percuma di mana-mana cawangan Alpro Pharmacy? Mereka yang berada dalam golongan berisiko tinggi, iaitu yang pertama, ada ahli keluarga yang menghidap diabetes. Kedua, umur 35 tahun ke atas. Ketiga, berat badan berlebihan ataupun obesiti. Mereka yang ada penyakit komorbid seperti hypertension atau PCOS. Gaya hidup sedentary, iaitu kurang aktiviti fizikal. Dan mereka yang pernah ada diabetes semasa mengandung. Walaupun empunya badan rasa sihat, golongan sebegini sometimes dah masuk dalam fasa pra-diabetes tanpa sedar. Jadi kalau dah pernah buat ujian HbA1c, korang tahu tak bila kena repeat pula? Kalau ujian hari tu normal dan anda berada dalam golongan berisiko tinggi, repeatlah setahun sekali. Kalau ujian hari tu level pre-diabetes, tolonglah repeat ujian darah ni setiap 3 hingga 6 bulan. Kalau ujian darah HbA1c telah disahkan ada diabetes, ikutlah nasihat doktor. Tanya doktor tu bila you all patut repeat. Tapi kalau korang tak tergolong dalam golongan berisiko tinggi atau korang masih muda, berat badan ideal, gaya hidup aktif, tiada risiko nyata, masih patut buat ujian HbA1c sebagai screening untuk mengetahui status kesihatan kita. Cuma ada bayaran sedikit lah. Yang paling penting, kalau result tu tinggi, belum terlambat sebab pra-diabetes boleh reverse. Komen sekali lagi, reverse pra-diabetes. Pra-diabetes boleh di-reverse dengan mengubah gaya hidup, membaiki cara pemakanan dan meningkatkan aktiviti fizikal. Raya mungkin dah habis, tapi kesan raya dalam badan korang, badan saya jugalah ya, masih ada. Jadi inilah masa untuk kita cek dan betulkan balik sebelum terlambat. So korang cepat redeem 3,000 ujian saringan HbA1c secara percuma di mana-mana cawangan Alpro Pharmacy dengan menunjukkan video Dr. Mala ni dan tanya korang dapat ujian darah secara free.